Okey bos, vertical hidroponik, solar panel dengan charge controller. Aku nak tunjuk yang pasang solar dengan charge controller. Yang pertama ialah solar ni. So untuk pasang solar ni, yang atas ni buka je penutup dia ni. Ni tempat air jatuh lah. So solar ni dia slot in saja. So wire ni siapa yang beli solar saja boleh pergi direct kepada pump. Tapi aku nasihatkan guna charge controller module ni sebab dia elok sikit lah untuk pump. Ni aku tunjuk cara nak pasang. Mula-mula charge controller ni ada bateri. Korang sambungkan bateri kepada bateri. So dia dah on. Sekarang bateri ni sebelum charge dia 11.6. So korang tengok timer dia on. Timer ni boleh set lah. Biasa aku set pump 5 minit, off 30 minit. So instruction kat sini mula-mula connect 12 volt bateri. Ni aku dah buat. So connect solar panel to PV point of charge controller. Ada 2 point, solar dengan timer, yang ni pump lah. So dekat solar tu wire dalam 2 meter, 2 meter setengah, connect saja kepada solar. Korang nampak solar tu tengah on, maknanya dia tengah charging. Dalam ni pun tak ada matahari lah. Kalau kat luar tu memang dia akan charge laju lagi lah. Tenaga dari solar panel ni akan masuk pada bateri. Bateri tu akan supply tenaga kepada pump melalui timer ni, kalau ada timer. So pump ni sambung dekat timer ni, sambungkan pump saja. So korang dengar pump tu tengah jalan, tengah on. Sebab yang ni sedang on, 5 minit on, 5 minit off. Korang boleh set up ni, nak 15 minit ke 30 minit. Aku cadangkan 5 minit lah. Ok, so dalam ni pun ada skru plastik ni. Biar je macam tu, kemas-kemas sikit, tutup macam ni. Lepas tu tutup kemas-kemas. Ini guna sudu pun ok. Aku tak ada, aku buat macam tu je lah. So biar ketat lah. So yang ni kalau panjang tu nak letak bawah boleh, nak letak sini pun boleh. Biasanya letak sini je lah. Ok, so itulah cara-cara nak pasang ni. Dari solar panel pada charge controller. Ok lah, itu saja.